Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya, kahwin itu tidak sah. Kenapakah kahwin tidak sah? Sesungguhnya, Tuhan tidak memberi sah terhadap sebuah hubungan kahwin. Kahwin itu tidak pernah akan ada keajaiban, iaitu pahala. Jika korang faham ini kan, sungguhnya itulah kebenaran. Hanya dengan korang memerintah Tuhan, kata, "Ya Allah, sekarang saya dah nampak seorang perempuan, saya mikna dia sebagai jodoh awak. Sekarang saya kata, kamu bagi sah kepada saya. Kalau kamu tak bagi pun saya akan main dia juga. Atas nama sah itu. Sah yang korang dapat sekarang ni kan, sah mandiri. Korang bagi sah terhadap satu sama lain. Lepas tu korang minta keajaiban, iaitu pahala masa korang berzina. Mana mungkin Tuhan bagi? Tuhan memang tak bagi sah. Jika korang inginkan sah kan, Tuhan dah kata dah dekat Nabi Isa AS, jadi holy maiden dah, holy priest. Itulah ada juga dalam Quran. Jadi ustazah sesungguhnya, jadi ustaz sesungguhnya. Sungguhnya Nabi Isa AS Nabi, Nabi Musa Nabi, semua mereka Nabi. Semua itu amalan mereka kan, dikumpulkanlah menjadi Quran. Saya hanya ingin kata, masa Nabi Muhammad dah wafat, Quran ni bukan turun daripada syurga untuk langsung semua yang ada dalam Quran tu. Bukan semua yang turun daripada syurga. Semua itu dikumpulkan oleh para ulama setelah Nabi Muhammad wafat ataupun meninggal dunia. Setelah itu disatukan, menjadilah Quran. Banyak amalan Nabi Muhammad berkurang, seperti kahwin tu Nabi Muhammad tidak pernah beritahu. Seperti itulah saya kata, mereka ni semua mendirikan talab 3 tu, satu perkara munafik yang lebih teruk daripada syaitan. Dan lagi satu, kahwin itu tidak sah. Dan itu pun boleh dikatakan teruk, begitu teruk. Korang memikna, "Ya Allah bagi sah," Tuhan tetap takkan bagi. Kenapakah saya bagi tahu dengan begitu confident? Saya dah mati dah. Dan juga malaikat Jibril cakap dengan saya. Saya nak bagi tahu dekat korang kan. Saya ni bagi tahu sebab saya ni faham korang ni tidak faham sesungguhnya. Jika korang faham tapi korang buat tak faham, saya dah memang benar lepas tangan dah. Saya memang tak kisah dulu dengan korang. Saya hanya nak bagi tahu perkara ni tentang derajat. Tidak ada satu pun makhluk di dunia yang memiliki kahwin yang sah itu. Mana saya tak sakit kepala jika saya seorang je tahu. Saya nak bagi tahu dekat korang kan, biar korang kongsi sakit kepala saya. Korang bayangkanlah, contoh paling besar yang kita ni sedar cinta Tuhan itu, mak bapak sendiri contoh paling besar. Kita boleh hormati mereka untuk mereka jadi contoh kepada kita. Satu-satunya makhluk kita tak boleh jadi hanyalah mereka, pendosa paling besar. Tidak semua orang boleh contohkan mak orang lain. Itulah jika korang faham. Saya bagi tahu kecil ni kan, korang jika fahamkan sendiri, itu adalah usaha mandiri. Fikiran tu luar biasa. Dah 3 minit, nanti saya